Dan ada beberapa isu yang ingin kami bawa ke perhatian media dan rakyat Malaysia, khususnya di Negeri Sembilan, melibatkan isu-isu yang boleh dikatakan bersentuhan dengan pengundi awal ini. Jadi saya ingin persilakan Cikgu Bat sendiri selaku pengarah dan raya Parti Bersama Negara, penlaras Parti Bersama Negara Negeri Sembilan untuk menyatakan pandangan beliau tentang isu ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media dan sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini. Pertama sekali ialah seperti mana yang kita tahu, pilihan raya Negeri Sembilan yang ke-16 esok merupakan hari pengundian awal. Maka dengan itu saudara, saya nak buat pengumuman ataupun persoalan. Semalam bilik gerakan utama kita didatangi oleh sekumpulan anggota beruniform. Mereka telah memaklumkan bahawa hampir semua anggota polis telah diberi dengan RM300 dan ugutan supaya semua anggota polis menyerahkan nombor siri kertas undi mereka. Pilihan raya ini merupakan satu titik kemuncak demokrasi. Mana-mana individu seharusnya, sama ada dia pasukan beruniform, anggota pelbagai agensi ataupun rakyat biasa, harus mempunyai hak demokrasi untuk melakukan undi mengikut kemerdekaan pemikiran mereka. Sebarang usaha untuk mengugut dalam proses demokrasi pilihan raya. Justru itu, saya tidak mengambil terus dengan sikap untuk menyebar atau percaya perkara tersebut. Namun apabila anggota keselamatan sendiri, pasukan polis sendiri mendedahkan perkara tersebut, di mana mereka mendapat wang, ada yang mendapat 300 dan 500 berdasarkan pangkat, dengan ugutan untuk mengundi Pakatan Harapan, maka ini merupakan, pertama, ialah satu jenayah. Yang kedua, ia merupakan satu penghinaan. Kalau dalam kempen-kempen pilihan raya kerajaan ni, 300 ni bagi dekat orang asli je. Ya, bukan kita nak menghina masyarakat orang asal. Tetapi adakah pasukan keselamatan itu setahap itu untuk diugut dan tidak merdeka pemikirannya? Saya pertamanya, saya minta Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjawab perkara ini. Jika dia berani, dia kena jawab. Kalau dia berani, nafikan. Kerana perkara ini tidak boleh terbiar begitu saja. Ia melibatkan integriti pegawai-pegawai, integriti anggota-anggota keselamatan yang banyak di seluruh negara. Kedua, saya nak menyeru kepada anggota keselamatan. Kita juga tadi berhubung dengan SPR dan sebagainya. SPR memberi jaminan bahawa undi tetap rahsia dan hampir mustahil untuk dikesan. Maka anggota-anggota keselamatan yang saya tahu mereka sedang tertekan, bertindaklah berani. Ini demi masa depan anak cucu kita 5 tahun akan datang. Ini bukan persoalan besok pagi, ini persoalan masa depan kita bersama. Saya mengucapkan selamat untuk keluar mengundi beramai-ramai. Buang jauh ketakutan. Ini negara kita, ini negeri kita, Negeri Sembilan kita yang jaga. Kita kena tunjuk keberanian kita, kerana sejarah akan bermula daripada negeri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, terima kasih kepada rakan-rakan media yang sanggup menunggu tentang hari ini. Saya nak beritahu, saya Razali bin Abu Samah adalah bekas Timbalan Kedua Polis Negeri Melaka. Sudah semestinya dalam saya bertugas dalam bidang ini, daripada pangkat bawah, constable, sehinggalah ke mendapat menjawab
adalah di antara bintang dalam muka hari ini selama 41 tahun, 4 bulan, 2 hari ini, termasuklah dalam pilihan raya negeri di Melaka. Saya lah bersama-sama dengan mereka. Jadi berkenaan dengan apa juga yang kita tentukan ini adalah masa depan kita. Saya merayu kepada semua pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, khususnya di N13 Sikamat, dengan pengalaman yang saya ada ini, saya menyeru dan berharap agar semua pegawai dan anggota ataupun semua anggota keselamatan ini agar bersikap rasional, agar bersikap bertanggungjawab, agar bersikap neutral dalam memilih masa depan kita. Sepatutnya kita tidaklah kita tidak di-influence ataupun kita tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Kerana yang akan menjalani tugas, menjalani apa juga kehidupan ke hadapan adalah di tangan kita sendiri. Jadi saya memohon agar pilihan itu, tanggungjawab itu, pilihlah dengan secara rasional. Bila kita dah bercakap secara itu, saya adalah calon N13 Sikamat. Saya berharap kepada daripada seluruh anggota keselamatan yang berada di Negeri Sembilan ini, khususnya Balai Polis Sikamat dan juga di IPK Kontijen Negeri Sembilan, agar mengundi calon Perikatan Nasional saya, Razali bin Abu Samah, untuk esok. Dan saya berharap perkara ini bolehlah dipertimbangkan untuk membuat undian yang rasional. Saya ucapkan selamat mengundi dan jangan lupa undi calon Perikatan Nasional untuk N13 Sikamat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Razali Abu Samah. Saya ingin menjemput Ustaz Fatah, calon daripada Dun Bagan Pinang, untuk bersama kami di atas pentas dan untuk beliau menjelaskan tawaran-tawaran kepada warga Dun Bagan Pinang. Mau jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama-sama, dan insyaAllah besok adalah hari pengundian bagi undi awal. Kami di Bagan Pinang mempunyai undi awal yang ramai. Walau macam mana pun, insyaAllah keadaan dan momentum rakyat sekarang dan juga tentera dan polis insyaAllah bersama kita. Pertama, kita memberi satu tawaran yang begitu hebat untuk mereka, untuk kesejahteraan mereka. Kita tahu bahawa dalam keadaan sekarang kita tahu bahawa suasana pilihan raya terbuka, dan kami mengharapkan supaya kanan dan sebagainya kepada mereka tidak akan berlaku, dan insyaAllah mereka akan keluar mengundi dengan hati yang tenang tanpa ganggu-unggak daripada mana pihak yang berkepentingan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fatah. Beliau juga bukan bekas anggota KAGAT. Dan saya tanpa buang masa, saya ingin menjemput Yang Berhormat Ahli Parlimen Ketereh, Major Jeneral Bersara Datuk Clay Muhammad Noor, untuk menyatakan sokongan beliau kepada semua pengundi-pengundi tentera untuk esok hari. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media yang sempat hadir pada hari ini. Pada hari ini saya sekali lagi ingin merayu kepada semua anggota Angkatan Tentera yang masih bertugas dan juga bekas-bekas Angkatan Tentera. Marilah kita sama-sama menyokong, mengundi Pelembang Biru yang diwujudkan
bermula daripada Negeri Sembilan ini. Jadi saya harap jangan takut, jangan risau kerana undi itu rahsia. Dan kita sebagai anggota tentera tidak akan sekali-kali terjerat dengan apa-apa offer daripada sesiapa pun. Untuk pengetahuan media semua, saya telah berkhidmat dalam Angkatan Tentera selama lebih 40 tahun. Dan saya sudah menjadi wakil rakyat Parlimen Ketereh ni selama 3 tahun setengah. Dan sejak daripada saya hadir di Parlimen sehingga sekarang, saya tak pernah sekalipun meninggalkan Angkatan Tentera. Saya sentiasa bercakap berkenaan dengan tentera, kebajikan tentera, terutama Plaza Pencen kepada tentera yang bersara sebelum 1 Januari 2013. Jadi saya harap benda ni akan yang kita minta ni adalah hak kita, hak anggota Angkatan Tentera, veteran Angkatan Tentera yang bertugas sebelum Januari 2013. Dan saya akan pastikan Plaza Pencen ini akan dilaksanakan oleh kerajaan selepas ini, insya-Allah. Jadi saya harap benar-benar janganlah ada orang kita yang memilih parti lain kecuali parti Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional, insya-Allah. Saya ingat itu sajalah saya nak beritahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Major Jeneral Yang Berhormat Datuk Clay Muhammad Noor. Sebelum saya mengakhiri sidang media ini, saya ingin juga merakamkan jutaan terima kasih kepada semua calon-calon Perikatan Nasional yang hadir untuk berkongsi tawaran dan pandangan, dan terima kasih kerana menyatakan rayuan untuk mengundi, buat pengundi awal esok, khususnya anggota keselamatan, polis dan tentera, untuk bersama-sama mengundi calon-calon Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Cuma ada satu perkara yang ingin saya peringatkan juga kepada anggota-anggota yang akan mengundi esok hari. Dalam pertembungan di Negeri Sembilan ini, di semua don-don, majoriti ada 3 kelompok besar, iaitu Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, dan juga ada satu lagi parti yang turut bertanding, iaitu parti yang sama warna dengan Pakatan Harapan, iaitu Bersatu. Saya ingin jelaskan di sini kepada pengundi-pengundi Negeri Sembilan sebagai bekas Ketua Pemuda Bersatu dan juga sebagai bekas Ketua Majlis Tinggi Bersatu. Bersatu pada hari ini bukan lagi seperti mana Bersatu yang dahulu. Bersatu yang ada pada hari ini masuk ke dalam pilihan raya negeri bukan tujuan untuk membantu kemenangan penyatuan ummah. Sebaliknya, peranan dan kedudukan mereka, semua calon-calon yang mereka tampilkan, hanya akan memecahkan undi untuk gelombang biru. Dalam keadaan kita bertembung dengan Pakatan Harapan di beberapa kursi yang strategik dan sengit, undi yang akan dibazirkan kepada Bersatu akan melemahkan gelombang biru. Ini tidak baik kerana kita mahu gelombang biru di Negeri Sembilan mencapai 2/3. Hanya dengan mencapai 2/3 kerusi DON di Negeri Sembilan, kita mampu menyelesaikan banyak masalah-masalah yang melibatkan orang Nogori, orang Negeri Sembilan ini. Jadi, pada semua pengundi-pengundi tentera dan polis, saya merayu, jangan bazirkan undi anda untuk calon-calon yang membawa bendera merah ini, sama ada Pakatan Harapan ataupun Bersatu. Kerana kalau kita lihat pada hari ini, Bersatu, cara mereka berkempen, mereka tidak menegur dan menyerang Pakatan Harapan sama sekali. Mereka hanya gigih menyerang Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Kerana apa? Saya pun tidak faham. Kecuali satu saja.
banyak pemimpin-pemimpin bersatu ini mempunyai kes-kes yang sedang dibicarakan dalam mahkamah. Jadi, bagi saya bersatu adalah control opposition. Jadi saya mohon, jangan kita bazirkan sama sekali undi-undi ini. Dan seperti kami jelaskan tadi kepada semua anggota, undi adalah rahsia. Kalaupun dia ugut tuan-tuan dan puan-puan yang mengundi Perikatan Nasional atau Barisan Nasional, dia tak tahu pun sebenarnya mana yang undi. Kecuali dalam satu keputusan yang kita telah jelaskan nanti lepas pengiraan undi. Dan ditukarlah, kata-kata diugut, ditukar keluar daripada kawasan. InsyaAllah tak lama. Pilihan raya umum tak lama, sebenarnya telah diberkatakan semalam, diberi janji oleh Presiden Parti Awatan Negara. Sebaik saja kita menang dan tukar kerajaan di Putrajaya, kita perbetulkan balik semua perkara-perkara ini, insyaAllah. Jadi, saya yakin anggota-anggota tentera dan polis berfikiran nasional, berfikiran merdeka untuk memilih calon-calon terbaik di dua masing-masing. Dan insyaAllah saya yakin calon-calon tersebut adalah calon-calon Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. InsyaAllah kita birukan di 9 dan kita pangkah Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Terima kasih, selamat mengundi dan semoga kemenangan milik gelombang biru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.